Terima kasih yang tekan dan klik video ni nak tengok video ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga yang dah tengok video-video produk sebelum ni ataupun video-video jentera berat ataupun alat berat sebelum-sebelum ni. Tak tengok lagi video-video sebelum ni ataupun tak tengok lagi video-video produk, bolehlah tekan dekat atas ni ataupun dekat bawah ni. Saya sediakan link playlist Naramin koleksi video produk-produk yang saya pakai dan saya gunalah harian. Bolehlah tengok. Trendnya nak beli tu bolehlah beli. Jadi rambut saya dah tak panjang. Jadi saya tak pakai dah lah cekak rambut yang macam ni. Tapi tak apa. Cekak rambut ni saya boleh simpan. Nanti saya yang rambut panjang boleh pakai balik. Kepada yang rambut panjang tu tengah mencari cekak rambut tu, bolehlah beli cekak rambut ni. Cekak rambut dawai yang macam ni. Mudah nak pakai dia pun. Bentuk corak cekak rambut ni pun boleh pilih tau. Nak pakai dia pun mudah je. Kita tolak je rambut ke atas. Tapi saya rambut dah tak panjang. Jadi saya kena simpan je lah. Saya tengah sikat tepi tau. Okey, untuk video kali ni saya nak makan roti tau. Pada yang tak tahu nak makan apa tu pagi-pagi, ataupun nak makan petang, ataupun nak makan ringan-ringan malam tu, petang-petang tu bolehlah makan roti yang macam ni. Roti ni roti plantar, tapi dia roti plantar jagung tau. Dia punya roti jenama ni roti suria, roti plantar perisa jagung. Bolehlah beli roti plantar macam ni. Untuk orang Kedah dan Perlis mesti hampa dah tahu kan roti suria macam ni. Untuk orang yang tak pernah makan roti suria ni, boleh beli roti suria ni. Try lah rasa tengok macam mana. Dia ada perisa lain juga tau. Roti plantar. Roti plantar macam ni. Boleh pilih pilihan lain juga. Bukan dia ada roti macam ni saja. Untuk yang saya ada ni roti jagung lah. Dia ada juga roti plantar. Okay. Untuk yang saya ada ni dia satu bundle lah. Satu bundle ni dia ada 10 biji roti. Okay. 2, 4, 6, 8, 10. Okay. Bolehlah makan pagi-pagi ataupun petang-petang tu ataupun tengah hari pun kalau tak mau makan nasi bolehlah makan roti. Bolehlah makan untuk seminggu tu. Sehari sebiji. Okay, kalau nak makan kita kena buka dulu bundle ni. Okey. Okey, dah buka dah. Ni roti dah. Roti plantar perisa jagung tau. Okey, untuk harga satu biji ni roti ni dia 7 kupang tau ataupun 70 sen. Jadi bolehlah beli bundle macam ni. Banyaklah sikit kan. Sebelum nak makan tu kita sediakan air kan. Untuk satu jam macam ni, air kosong ke air apa-apa tak kisahlah. Kita minum, basahkan tekak dulu sebelum makan. Okey, sikit je tau. Jangan makan banyak-banyak. Lepas tu kita bolehlah buka plastik roti macam ni. Okey. Lepas tu kita tolakkan roti ni ke atas. Okey, kita tolak je satu jari ke atas. Okay, lepas tu kita halalkan ke mulut kita. Lepas tu kita boleh makan lah. Tak kata lembut sangat pun tak. Keras liat sangat pun tak. Dia tengah-tengah. Dia adalah lembut keras tu ada. Kita gigit pelan-pelan. Lepas tu barulah kita telankan. Janganlah telan macam buaya tau. Okey, boleh tengok kat sini lah. Dia punya krim pun banyak tau. Dia tak jimat-jimat dia punya krim. Banyak. Memang rasa lah. Rasa krim jagung tu. Tak tahu nak makan apa pagi-pagi tu. Nak jimat-jimat. Boleh makan roti macam ni. Kalau rasa terlekat sangkut tu, cuba minum air tau. Tapi jangan banyak. Nanti perut kembung. Jangan minum air banyak sebab tu makan tau. Minum sikit je. Okey. Kita teruskan makan. Mulut saya tak besar tau. Saya nak gigit banyak pun tak boleh. Saya gigit sikit-sikit. Jimat-jimat. Saya dah makan habis tau. Roti plantar perisa jagung ni. Sedap. Bolehlah makan. Tak tahu nak makan apa tu kan. Okey, inilah dia roti plantar, roti suria. Dia ada perisa lain juga. Boleh pilih. Satu bundle ni ada 10 biji. Bolehlah beli satu bundle macam ni kan. Nak beli roti suria ni boleh tekan link kat produk kat bawah ni. Rambut saya dah pendek. Walaupun rambut pendek tapi saya pakai juga tau minyak rambut kelapa macam ni. Minyak rambut kelapa ni bau dia pun wangi sebab dia ada rosemary dan juga peppermint. Dia rasa macam bau-bau berangin macam tu. Bila kita pakai minyak rambut coconut macam ni, barulah rambut kita tu lembut. Taklah kasar sangat kan. Bau dia pun wangi. Dia ada rosemary dan juga peppermint. Okey, untuk perfume pula ataupun minyak wangi. Minyak wangi yang saya selalu pakai lah sewaktu saya membuat video ni. Minyak wangi Raja Perfume Boyo Fighter 10 ml. Jadi harga dia pun murah je tau. Nak pakai pagi-pagi tu boleh lah pakai. Saya selalu pakai sebab
Wangi tau bila buat video. Bila ada wangi-wangi macam ni barulah wangi. Taklah busuk sangat kan. Bolehlah pakai minyak wangi Boyo Fighter ni. Dia ada juga untuk pilihan wanita tau. Bukan untuk lelaki saja, dia ada juga untuk yang wanita. Okey, untuk mikrofon pula, saya pakai mikrofon yang macam ni. Mikrofon ni dia ada bateri level kat bawah ni. Dia tunjuklah para bateri berapa kita punya mikrofon. Dia ada kotak satu set macam ni lah. Boleh dapat sarung. Dia punya mikrofon 2 tau. Sesuai lah yang nak buat interview tu. Ni satu. Okey. Ni lagi yang saya pakai satu. Lepas tu receiver tu kita boleh pilih. Yang saya ada ni jenis USB Type-C. Dia ada juga untuk iOS. Kita nak cas dia pun senang je. Dia pakai kabel Type-C. Kita cas je kat bawah ni. Mudah lah untuk pakai. Yang mana suka buat konten video tu, tak mau cakap kuat-kuat sangat kan. Boleh lah pakai mikrofon macam ni. Boleh cucuk dekat phone tu. Boleh pakai 2 mikrofon macam ni. Nak interview orang boleh. Kita nak pakai 1 biji macam ni pun boleh. Ataupun kita buat spare. Kalau yang ni bateri habis, kita boleh pakai yang ni. Mudah lah nak pakai mikrofon macam ni. Asal lapar ayak pula. Saya minum ayak dulu. Okay, saya dah minum ayak tau. Terima kasih tau yang tengok video ni sampai habis. Nak beli roti ni ataupun produk-produk yang lain, boleh tekan produk kat bawah ni. Bantu saya dengan menekan butang like, ataupun nak bagi komen, ataupun nak share video ni, ataupun nak bantu saya dengan menekan butang subscribe. Tekan subscribe. Terima kasih menonton. Jumpa lagi video seterusnya.